kita punya pelatih-pelatih ni dapat high demand dan bekerja dan jadi jutawan di sana, tapi zuhud. Ramai yang tak tahu. Tapi mungkin kita nak guna peluang ni, mungkin kita boleh share dengan kita punya audience bidang kemahiran dalam pembinaan yang mana yang paling high demand. Kod lepas ni bila audience kita dengar, lepas ni dia nak join training, dia ambil training tu. Jadi kaya, high demand. Trade yang kata boleh membuka peluang sampai ke taraf keusahawanan. Sebagai contohnya pahawa dingin. Kos untuk menyelenggara satu pahawa dingin pun daripada 150 sehingga ke 300. Dengan kemahiran, dia dapat menyelenggara dengan cepat. Itulah peluang dia untuk menambah pendapatan. Dan perkara yang lain yang kita boleh nampak adalah dalam perancah. Demand di mana ada pembinaan, di situlah perancah atau scaffolding ni kita pakai. Tak sama ada di bangunan ataupun di penyelenggaraan mana-mana tempat. Dengan kemahiran yang ada dan juga peluang untuk belajar mengenai keusahawanan, ia boleh bentuk satu ekosistem ekonomi untuk industri pembinaan itu sendiri.